Jom adik, jom. Jom. Okey, kita dah sampai durian Durian murah-murah ni. Durian murah-murah dah sampai. Iya, dah dicakap. Musang King. Yes. Baby King. Biton durian hitam. Lemak berikat. Kali nak 2 kali. Berapa kali lah. Okey, kita dah sampai ke destinasi durian Musang King baby. Durian Tok Long. Durian Tok Long. Tinggal ini yang So ni durian Tok Long, durian Tok Long. Okey. So nanti kita nak merasai kenikmatan durian yang baru jatuh. Baru turun Habis Musang King Dia start habis. pukul 2 petang. Okey. Alright. Kawasan. So kita nak merasai durian baik ni. Tengok last macam mana? Ni berapa ringgit sebakul ni? Yang ini 100 bang, Musang King. 100 Musang King 100. Package makan. Yes. Kampung 1 kilo RM6, 10 kilo RM60. Okey, cun. Siapa ni tadi dalam bakul ni? Amira, baik. Masak. Amira Rawal. Kongsi je, sound RM10 beli 10 kilo senang. Okey, cun. 10 kilo. So kita dah Ni ambil kongsi ni. masa kita nak jamu selera durian, kita akan ambil durian yang paling sedap sekali isi kuning. Okey. Bye. Okey, so kita sekarang dah start nak menjamu durian So sahabat-sahabat dah menjamu durian. So kita tengok satu durian yang kursi kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Buah kampung. Oh, Azam mari ya, mari. Dia ada juga Kuning Musang King ada kat Buah bagus. Kuning bagus ni. kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Sekarang jadi saya buka lagi bang. Jauh. Lagi Kena beli okey? Dah, alhamdulillah. Dah Alright. Ini durian kampung. Sudah kampung Juga tu Musang King ada yang black corn. Dia nak lah. Okey, cun. Kampung. Okay. Nampak menyediakan. Ada lagi sebakul. Okey, jom. Okay, bye.